You can call me anytime. Oh, okay. Claim So I guess kita jumpa nanti next time. Bye. Bye. Umi. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jas kat mana tu? Jas kat rumah je, tak ada buat apa pun. Kenapa Umi? Saja je call Jas, tanya khabar. Dan itulah, Umi pun nak tanya Jas lah pasal, yelah, kasih tu kan. Ada apa tu? Kan Jas pun dah kenal dia masa kat Mekah tu. Dah kenal hati budi dia. Pada Umi tengok dia tu baik orangnya, sopan santun, hormat orang. Yang sebenarnya aku je tahu perangai dia macam mana. Bolehlah Umi, tapi kita orang ni tak adalah rapat sangat. Itulah. Jas tahu kan, Umi dengan Aunty Jah tu rapat macam mana kan, dan macam BFF Umi di dunia tu paling rapat. Jas tahu tu kan. Tak Umi, sebenarnya nak cakap pasal apa ni? Yelah macam ni, Umi tak paksa, tapi Umi macam teringinlah kalau dapat satukan Jas dengan kasih. Jas ini bukannya Umi paksa. Umi cuma minta macam tu. Itu pun kalau Jas sanggup. Sekejap, ni disatukan apa ni Umi? Kahwin ke? Kahwinlah Jas. Yelah, Umi ni teringin nak tengok anak Umi kahwin sebelum Umi tutup mata. Umi nak tengok anak Umi ada orang jaga Jas nanti. Umi nak tengok anak Umi bersanding. Umi nak tengok anak Umi kahwin. Umi, kan Jas dah bagi tahu dah sebelum ni. Jas sekarang ni tengah fokus study. Tak ada masa nak fikir pasal kahwin ni semua, nak kumpul duit lagi. Nantilah Umi Jas fikir-fikir kan. Yelah.